Assalamualaikum semua, saya Sufi. Hari ni kita di Pulau Sayak. Harap-harap kita dapat ikan hari ni. Marilah kita tengok saya mancing. Saya nak mancing ke kawasan ujung sana. Jadi kalau ikut jalan ni memang lepas dah pergi sana. Semua ayam taklah terlalu tinggi, tapi agak susah nak sampai lah. Saya cubalah. Alhamdulillah, jalan ni tak naik air tinggi sangat. Jadi saya boleh lalu. Kalau tak saya kena panjat ikut arah ni, memang payah sikit lah. Saya kena ikut belah ni. Saya boleh ikut bawah lah sebab tak naik air lagi. Aduh. Kalau saya berehat sekejap lah. Sebab sambil rakam, sambil berjalan, sambil pusing, saya rasa penat. Jadi saya nak makan sikit. Cuma makan biasa je. Saya makan Snickers bar. Ni jimat pack lah. Dengan minum air kosong lah. Kalau untuk outdoor saya recommend makanan ni lah. Dia memberi tenaga yang banyak dan murah lah. Dalam satu pack dapat 3, RM5, 4 upah. Lebih kurang lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya tutup kejap kamera. Saya nak rehat sekejap dan minum dan makan sikit. Saya sambung lah. Tempat ni suatu masa dulu sangatlah viral. Penuh dengan ikan jenahak, gelama, ikan tanda, anak dia lah. Kemudian ikan kapur. Kat sini banyak ikan kapur. Terutamanya kat bahagian batu tu yang saya nak pergi tu. Itu memang tempat paling cun untuk mengai. Tapi agak jauh sikit lah jalan. Itu belah pantai. Jalan dalam setengah kilo tak silap lah saya. Sampai ke ujung tu lah. Wah, terbasar dah. Tapi tak apa. Sikit je. Oh, anak sungai. Tak silap saya sini ada anak sungai. Jadi kita boleh try tengok rasa tengok kan. Boleh minum ke tak. Sebenarnya saya tak recommend lah kalau nak minum terus saja saya tak recommend sebab takut dapat gear dia. Dia boleh
Kuman dia boleh racun badan lah, tak sedap. Dia macam kuman, hanya dia kuman lah. Ni saya try rasa ya. Rasa macam air longkang. Saya rasa ini air kumbahan lah. Jadi kalau nak minum air ni, kalau boleh masak lah. Jangan terus minum lah. Sebab dia bau macam daripada kumbahan lah. Bau macam ada daripada kumbahan. Bukan air longkang masuk ke sungai, keluar ke sini lah. Dia tak rekomen untuk minum sini. Oh, air terlalu tinggi lah. Jadi saya tak dapat nak mengai ke sana. Nampak tu, dia kadang boleh jalan situ, tapi kalau air dia turun lah, dia tak naik. Tapi kalau nak pergi juga, saya boleh ikut jalan tu, tapi terlalu berakar lah. Dan dia banyak celah. Saya tak apa lah nak lalu situ. Jadi kita mengai sini sajalah. Ini pun kawasan cantik lah. Saya try area sini. Ini tempat duduk lah sikit. Saya boleh duduk dan buat rambut saya. Saya punya setup macam sama video pertama saya buat tu. Rod sama. Cuma saya guna perambut T lah kali ni. Sebab sini banyak kapur dengan jenahak. Saya nak cuba tengok mungkin dapat ke tak dapat. Umpan yang saya guna ni, saya guna umpan udang mati dengan lotong lah. Udang hidup saya tak cukup tangan untuk bawa. Jadi tak apa. Jadi saya buat sekarang rambut tu. Siap dah. Saya buat simple je. Rambut T yang sudah siap saya beli kat TikTok dan Shopee lah. Nampak? Lebih kurang setengah tepa, batu ledung dan pin. Itu saja. Simple lah. Umpan udang, umpan sotong. Saya try cuba sotong dulu lah. Sotong dia kata yang padu lah ni. Jadi saya cuba. Oh, bau dia pun jahat lah, bau dia. Betul-betul jahat lah. Betul-betul jahat lah. InsyaAllah. Saya guna sikit aja. Kepala mungkin saya guna lah. Saya guna bahagian badan dia dulu. Dalam setengah inci macam tu. Untuk dia punya daging tu. Potong. Lepas tu pasang di umpan. Bismillah. Baik, kita tunggu saja. Soalnya sotong memang jahat lah. Dah betul dapat ikan sebenarnya. Jadi saya tengok boleh betul ke tak. Dalam berapa minit, seminit dua ke. Saya dapat asal tarikan. Kita tahu dapat ikan ke tak. Kita tengok. Asal terlepas lah. Saya tak ada asal lah. Hilang lah. Ayah. Sampai ada bekas gigitan. Nampak tu? Dia terkeluar sikit. Kita aja habis saja. Bismillah. A few moments later. Cuba try baling ke arah ni tengok. Mungkin boleh dapat. Belah ni macam dah tak ada apa belah ni. Saya baling banyak kali dah. Saya try baling belah ni. Okey, cantik. Wah. Ayah, Masya Allah. Batu. Aduh. Dekat batu lagi. Sini kawasan memang penuh dengan batu-batu. Jadi cukai tu selalu kena lah. Ini pun saya tak nak kena lah. Lekat-lekat batu ni. Saya tak apa, saya cabut tengok. Aduh. Oh ya. Ini betul-betul dekat bawah batu ni. Tolonglah. Jangan bagi hilang apa-apa. Kita cuba guna udang pula. Saya cik duk sangkut batu saja sini. Saya nak guna udang tengok. Saya guna sotong dia ada banyak tarikan. Kali ni saya tak pasti kenapa. Memang kurang dah.
Ha. Ha. Mungkin ikan. Mungkin ikan. Tak pasti. Saya tak bagi hilang dah. Saya tak rasa ada ikan. Wah, aduh, tak boleh sekali lagi. Saya baling ke tengah ni sikit. Saya tak mau belah sana selangkut. Saya baling belah sini tengok. Tendik. Allah, insya-Allah. Sekali lagi. Saya penat lah sangkut ni. Saya penat. Jadi saya datang pukul 2.30. Sekarang dah 4.30. Dah 2 jam masih tak dapat ikan tu. Jadi kita relax saja di sini. Kita lihat pemandangan kan, hilangkan stres. Saya pun tak pasti kenapa. Saya ada 2 kali pergi mancing, 2 kali saya kumpau. Mungkin bulan ni dengan bulan lepas mungkin bulan saya kot tak dapat ikan punya. Sebenarnya saya dapat ikan. Ikan lama sebenarnya banyak lah di sini. Ikan tanda kadang-kadang. Dan saya target kerapu saya tak pernah dapat di sini. Jadi saya nak cuba tengok macam nak dapat kan. Malam tak ada ikan ni. Saya pun dah putus 4 kali. Kali pertama hilang mata kail, kali kedua hilang mata kail, kali ketiga hilang semua. Saya tak pasti apa tak kena dengan rig saya. Jadi tak apalah. Kita tengok macam mana lah. Dekat 40 minit saya mancing tanpa kamera. Tetap tak dapat ikan juga. Saya tak pasti saya punya luck ni teruk sangat ke bulan ni. Sebab saya tak dapat ikan langsung bulan ni. Sekarang dah 5.30. Jadi saya pun dah balik dah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton untuk video pertama saya. Dekat hampir 40 orang tengok, jadi terima kasih. Untuk video terusnya saya mungkin akan pergi ke Perak untuk mancing di Bamcah ataupun di sungai-sungai di situ. Jadi tunggu saja, untuk bulan depan saya akan post. Kemudian video keempat saya akan berada di Pulau Aman. Itu insya-Allah akan dapat ikannya. Saya akan bawa beberapa kawan juga. Jadi saya tidaklah kumpul kalau mereka ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menonton video saya. Silalah subscribe dan like.